Hello guys, so welcome again to another video. So mungkin tadi korang dah tengok video stroller. So this time around korang nak buka satu lagi baby gear, satu baby tools yang sangat penting juga, which is car seat. Okay, so untuk car seat, especially untuk newborn ni, okay, korang kena pandai pilih tau. Sebab ada some certain car seat ni direka bukan untuk newborn. So dia macam biasa untuk 6 month and above macam tu. So especially untuk car seat ni, korang memang research lah. We have so many brands. Kita ada Corolla, we have Chico, we have Hamilton, apa tak lagi Milton tu lah semua. Tapi kita orang we go for this one, Bright Spin 360 2G. Oh, besar aku tadi guys. Ni kau tadi, okay? Okay, so untuk dia punya car seat pula. Okay, untuk car seat dia ni, okay, one of the things kenapa we pick for this one is because of Isofix. So apa tu Isofix? Isofix tu is, kalau korang pernah beli car seat yang lama, korang perasan yang bila korang nak sambungkan daripada car seat ni ke kereta, korang mungkin kena guna tali pinggang keledar, which sometimes korang punya getah tali pinggang tu dia dah agak longgar, so it doesn't really secure your baby. Okay, so sebab tu lah korang cari design yang Isofix. Benda ni juga dia depends dengan kereta lah. Okay, so kalau korang sebelum nak beli car seat tu, korang kena survey dulu sama ada kereta korang ni ada support Isofix ke tak ada ke. And then if let's say dia support Isofix, then korang boleh cari design untuk car seat yang ada Isofix. Dia enggak tak. Okay, so untuk Bueno punya Isofix car seat ni, yang ni kalau korang tengok kat sini lah, okay, dia memang khas untuk 0 sampai 15 month, 15 months. So dia sampai like setahun lebih macam tu. Dia setahun lebih lah, setahun 3 bulan macam tu. Lepas tu benda ni sebenarnya sebabnya korang boleh buka lagi dia tau. Dia ni 0 to 15 months ni je, yang macam ni, untuk yang pusing belakang. Okay, dia ada 2 jenis tempat duduk tau untuk car seat ni. Korang boleh bagi pusing depan, korang pun boleh juga bagi dia pusing belakang. So untuk baby sampailah 15 bulan, korang kena bagi dia pusing ke belakang. Sebab apa? Sebab bila contoh kalau ada terlanggar ke, baby dia kena reversible. So bila ada sebarang impact ke apa benda, what will happen is that baby korang mungkin akan terbang ke depan, which is something that we don't want lah. Okay, so sebab itulah it's very very important untuk korang pastikan, especially untuk 15 months first tu, bagi dia pusing ke belakang. Okay, sekiranya baby tu akan menghadap belakang. Lepas tu yang ni sebenarnya dia boleh quite lama tau, sampai berapa tahun, 4-5 tahun, 12 tahun, sampai 12 tahun sebenarnya. Cumanya untuk seat yang macam ni, untuk seat yang baring-baring macam ni, dia memang untuk ni je lah. Okay, nanti kita akan tunjuk macam mana nak jadikan seat ni untuk jadi seat orang besar. Mama. Wah, buat apa tu? Pakcik suruh. Ha? Beli kasih ke? Diorang baru nak buka. Belilah baru. Alah, Kau beli? Baru beli. Tak keluar ke? tak. Dah tua. Tanyok dah. Ni yang Dah lama macam ni. lah. Kita orang baru nak buka. Kita orang baru nak buka, nak unboxing lah. Ni apa? Okey. Gerak baby, gerak lah. Car seat ni ada function dia yang I think macam semua, not semua lah kot, most of the car seat memang ada lah. Okay, cumanya dia different in terms of berapa banyak dia boleh buat lah. Okay, so untuk yang ni dia pun boleh juga spin for 360 tau. So kalau korang tengok kat sini, okay, so kat sini dia ada tulis sini 360. Cara nak spin pun is quite easy actually. Korang cuma kena tekan ni. Sekejap. Mana dah? Ni. Okay, lepas tekan tu, mana dah? Lepas tekan tu, sabar. Tak boleh spin dah. Malu je. Ni. Oh, bawah Ni. Oh, ni. Sebab dia punya ni. Oh, okay. Nanti potong tak? Okay, so kalau korang nak spin, kat bawah ni,
dia ada this one particular button. Korang cuma kena tekan. Lepas tu yang ni sebab saya kena pegang bawah lah sebab dia licin lantai ni. So dia boleh spin. And benda ni dia boleh spin 360 degrees. Kiranya kalau macam contoh kan, contohlah korang dah pasang dah kasut ni, korang tak perlu nak buka dia balik ke apa untuk bagi dia terbalik. Macam tu. Which is very very easy lah. And also one more thing is that kalau korang macam beli yang tak boleh spin tu, if let's say baby korang nak bawa masuk ke, bawa keluar daripada kasit ke, it will be quite hard. Sebabnya benda ni kan tak boleh spin. So korang kena bayangkan dia macam ni. Bayangkan korang dekat tepi pintu tu, nak letak susah, nak ambil pun susah juga. Okay. Lepas tu satu lagi design dia adalah dekat belah tepi ni dia ada bumper. Yang ni adalah bumper lah, bumper kiri and also bumper kanan. Yang ni function dia is that kalau macam ada extra protection lah, okay. Kalau ada apa-apa impact, dia akan kena kat bumper dulu. Lepas tu, untuk diorang punya safety belt, diorang memang bagi 3 juga. Same macam stroller jugalah. Okay, so yang ni kiri and belah kanan macam ni. Okay, macam tu. Okay, lepas tu masukkan je dia dekat yang ni. Klik. Okay, so once dah klik, dia akan keluar kat sini warna hijau. Okay, so hijau ni maksudnya dia dah secure lah. Okay, lepas tu also dia boleh juga adjust bahagian tali ni. Kalau contoh dia terlalu ketat ataupun terlalu sendat untuk your baby. Lepas tu untuk yang ni, kejap, I think this one is actually untuk macam mana nak bagi dia baring. Dah lupa dah. Macam mana nak bagi baring? Macam tu. So dia pun boleh baring juga. So this is I think yang 3 ke 6 ni. macam ni. 1 2 3. Dia ada 3. I think it was 4 lah. Kan? So yang ni yang paling maximum, is it? Betul lah, ni maximum. So this one yang paling maximum. 1 2. Tadi dia dah pergi 3 dah. Tapi basically kalau nak buat tu, dia dekat bawah ni. Okay, bawah ni. Lepas tu yang ni, dia adalah kalau korang nak adjust dia punya macam mana ketat dia punya belah tepi ni. Yang kat sini lah belt dia ni. Lepas tu another one more thing yang function sangat untuk benda ni adalah sebab dia pun boleh juga jadi kalau baby korang tu dah besar. Okay, so dia memang boleh tahan lama lah. Boleh tahan lama. That's the most important. So if let's say korang nak beli, korang boleh beli this one. Sebab first of all, sebab Isofix lah. Okay, second of all, sebab dia boleh pusing-pusing. And also the third one, I would say sebab dia boleh sampai 12 tahun, which I think is reasonable lah. Especially price dia ni pun macam tak adalah mahal sangat. Dia still lagi bawah 1,000. Tapi benda tu depends lah, okay. Depends dengan korang beli waktu bila. If let's say waktu korang beli tu harga dia 1,000, mungkin korang kena carilah bila waktu promo. Macam mana? Newborn. Newborn? Talak je tu kata. Ni. So kalau newborn, korang kena bagi dia pusing macam ni. Macam ni. So newborn dia akan menghadap belakang and dia pun akan baring. Okay, sebab newborn punya baby dia macam very fragile kan. So dia tak boleh menghadap ke depan, takut dia akan terbang ke depan. Okay, rasanya itu je untuk hari ni for our if let's say korang suka this kind of content, do give us a thumbs up. Jangan lupa comment, share and subscribe. Bye, see you in the next video. Sampai 12 tahun. So tadi kita orang lupa nak tunjuk. So 12 tahun, especially dekat bahagian kepala ni, nampak tak dia dah naik ke atas. So macam tu lah. Okay, kalau macam contoh baby korang dah besar, dia macam ni. Yang ni untuk baby. Tapi if let's say dah besar dah, korang boleh tarik ni. Tarik dia. Okay, lepas dah tarik, so dia akan jadi tinggi macam ni. So lepas dah tinggi macam ni, korang dah tak perlu dah pakai benda ni. This is padding, especially untuk newborn, untuk baby lah. Okay, padding ni untuk baby. So benda ni korang boleh buka dia. Macam ni nak buka, just buka yang ni and also buka this one. Macam tu je. It's very very easy.
Okay. So, macam mana nak bagi turun? Itu je untuk hari ni. Bye.